Jangan bagi Anwar Ibrahim menang kerana dia puppet saja tuan-tuan. Dia puppet DAP. Asal boleh jadi Perdana Menteri, apa pun dia sanggup. Macam pakat dengan PH, macam mana hampa keluar Anwar Ibrahim, kami akan buat keluar kawan tu. Ini rekod yang tak boleh siapa nafi. Lembaga pengampunan tak mesyuarat. Tahu-tahu keluar je kawan tu. Tuan-tuan, busuk-busuk aku pun ahli mesyuarat, ahli lembaga pengampunan cik oi. Empat orang dah kita selepas pada tergantung. 4 orang dah. Mesyuarat. Tuanku Sultan jadi pengerusi. Saya ahli. Ada wakil peguam negara. Peguam negara turun sendiri mesyuarat. Cara-cara nak lepaskan orang 4 kali setahun boleh bawa fail. Tak lepas hari ni 4 tahun pula baru boleh kemuka rayuan. Dia ada payroll, ada macam-macam recommendation dari macam-macam jabatan. Tengok satu-satu. Tuanku petik berpandangan orang ni boleh lepas. Pasal kena lama dah. Dia pun tak lama dah barangkali. Umur dah lanjut. Dah insaf. 7 lepas. 4 orang lepas tali gantung. Kena mesyuarat sampai tengah tu. Bukan boleh panggil-panggil sain-sain keluar terus. Ni dia pun keluar Anwar Ibrahim ni boleh dicabar. Lagu mana dia keluar mesyuarat pun tak. Dosa pertama PH pada hari yang pertama ialah membebaskan seorang banduan dari penjara. Dan banduan itu sekarang mengemis di Tambun untuk menjadi Perdana Menteri. Hampa bagi, hampa jaga. Yang kedua, dia punggah asas-asas yang sensitif. Kita tak tahu pasal bila Abu Chimpeng dibawa balik ke negara ini. Lama Abu Chimpeng disimpan di China. Kita tuan-tuan, sensitifnya dengan komunis. Masa Jepun balik, sebelum Inggeris mai balik, ada 2 minggu. Komunis bermaharaja lela di negara ini. Semua orang tahu. Komunis buka mahkamah. Lawyer tak ada, pendakwa rakyat tak ada. Hakim dengan mereka saja. Jatuh hukum, bunuh. Jatuh hukum, bunuh. Dia panggil perbicaraan komunis masa itu. Puluhan ribu orang Cina mati, dibunuh. Puluhan ribu orang Melayu mati. Puluhan ribu orang India mati. Dalam pemerintahan 2 minggu, Parti Komunis di tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah sebelum Inggeris masuk balik. Tuan-tuan sekalian, kejahatan komunis ini sensitif. Tuan-tuan sekalian, bawa balik Abu Chimpeng masa mana? Pitabong, dijeli. Lebuh Raya Pantai, bukan Pantai Timur, Timur Barat. Tabur di Perak ini. Saya tahu Chimpeng orang Perak. Tapi sensitif sangat tuan. Luka habis hati-hati kita. Yang waris turunan kita di atas pernah menjadi mangsa komunis. Dibunuh, diseksa, berdarah tuan-tuan. Bahaya isu ini. Saya kena cakap juga. Buat balik Abu. Buat perayaan di Kajang. Pakai uniform komunis. Macam tak ada salah apa-apa. Seolah-olah komunis nak ditulis semula sebagai pejuang kemerdekaan negara ini. Tuan-tuan sekalian, hak ni tak boleh terima. Tak sahlah. Kita dah simpul mati dah. Tak usah duk buka. Tapi PH buka. Pasal Pakatan Harapan pada ketika itu dan ketika ini pun masih dikawal oleh DAP. Dan pusat pertumbuhan pengkaderan nak lahirkan pemimpin-pemimpin DAP adalah negeri Perak. Tuan-tuan sekalian, jaga. Jangan bagi Anwar Ibrahim menang. Kerana dia puppet saja tuan-tuan. Dia puppet DAP. Asal boleh jadi Perdana Menteri, apa pun dia sanggup. Okey, hak ni nak saman-saman, aku pergi mahkamah. Tuan-tuan sekalian, dia komen lagi. Kalau jalan ada tulis Jawi, kena tulis Cina sama. Banyak tempat jadi komen, jadi komplain sensitif. Pasal ada tulisan Jawi, kenapa tulisan Cina? Habis dia turun Teresa Kok lah, apa Kok, Bangkok, betul. Semua turun.
nak suruh tulis tulisan Cina. Weh, hampa ingat orang Melayu tak rasa hati.